Proses penurunan barang-barang memang penuh satu lori. Bismillah. Jadi ini dia anak-anak kecil. Okey. Hijau. Madam, macam mana madam? Lapor. Alhamdulillah, hari ni kita dah sampai mengikut tarikh yang kita dah tetapkan kemarin. Kita akan stay kat sini, kita akan berkampung dekat sini. Hari ni, start pada hari ni 15, 16 sampai 17 bulan. Kita mencari tapak kawan kita, sahabat kita. Saya tak tahu kat mana duduk. Mungkin kat belah sana kita akan cari dia. Jadi hari ni kita ada 8 tapak semua. Terdiri pada sebelah keluarga. Jadi nantikanlah kita punya aktiviti. Okey. Merdeka! 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 Nak biskut lutut, nak biskut lutut. Dapat hadiah ni pun. Alhamdulillah. Hari santai-santai camping jadi sahabat-sahabat Satuan Cakna Ekonomi Anak Perak, mengembirakan hati anak-anak yang dewasa, yang anak-anak, semua rasa syukur, terima kasih, bahagia kan. Jadi syukur alhamdulillah. Semoga berbahagia selalu hendaknya semua kepada ahli Satuan Cakna Ekonomi Anak Perak. Alhamdulillah. Subhanallah.